Bila pakai yang ni, orang suka tanya saya, pakai terus ke tak? Jangan. 1 ke 3 minit. Kalau kulit you sensitif, 1 minit sudah. Kalau kulit you okey dan berminyak, sampai ke 3 minit. Berapa kerap kita kena pakai ni? Ni apa ni? Exfoliating. Dia exfoliate kita punya ni. So pakai aja. Sampai macam tu sekali mudahnya nak buang sel kulit mati. Sekali dia kata, awak kening sebelah gelap macam tu. Saya ingat video saya lama. Cek, dia punya ni duduk kat kening saya melekat lah. Saya bila kita dah cuci tak ada lah. Ni asas untuk kulit yang lebih cantik. Pakai. Saya daripada tahun 2024. Kalau buang sel kulit mati, saya tak pilih lain kecuali Skintifit. Yang ni lah produk yang mula-mula yang buatkan saya jatuh hati dengan produk Skintifit. Okay, ingatlah nak pakai yang ni. First, bagi muka kering. Yang kedua, tak payah scrub atau sabun muka sebelum tu. Just, kalau you order makeup, remove makeup dulu lah. Bagi muka kering dan pakai dia 1 ke 3 minit maximum. Alright? Dapatkan di beg kuning sekarang.